Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama anda dengan info terkini bola sepak Malaysia hanya di Studio Bola Hub. Menjelang musim baharu 2026-27, Selangor FC mula dikaitkan dengan beberapa penyerang berkualiti bagi memperkuat jentera serangan mereka. Skuad kendalian Kem Panggon terus tampil cemerlang apabila berada di kelompok teratas Liga Super dan berpotensi beraksi di pentas Asia buat kali ketiga berturut-turut. Antara nama paling hangat ialah penyerang Buriram United, Guillermo B. Soli, yang meledak 23 gol dalam Thai League musim ini. Malah, beliau turut menjadi mimpi ngeri JDT selepas aksi hebat di Shopee Cup. Nama kedua pula ialah bintang naturalisasi Vietnam, Nguyen Quan San. Penyerang ini mencuri perhatian selepas menjaringkan 7 gol dalam kempen ACC, Shopee Cup serta pernah menghukum Malaysia bersama skuad Vietnam. Dan calon terakhir ialah Tonga, Istiqlal FC, Jasih Asani yang meledak 13 gol musim ini dan terkenal dengan aksi berbahaya di pentas Asia. Jika salah seorang berjaya dibawa masuk, Selangor bakal memiliki jentera serangan yang lebih ganas musim depan. Seterusnya skuad Harimau Malaya kini dianggap sangat memerlukan perlawanan persahabatan antarabangsa bagi mempersiapkan pasukan menghadapi kejohanan besar selepas ini termasuk Piala ASEAN. Bekas Naib Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia, Prof. Madya Dr. Zulakbal Abdul Karim menegaskan jendela FIFA bulan depan perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk menguji kekuatan sebenar skuad negara. Menurut beliau, situasi semasa Harimau Malaya kini agak mencabar selepas 7 pemain tidak lagi bersama pasukan susulan isu dokumentasi, sekaligus memaksa barisan jurulatih membentuk semula keserasian pemain baharu. Aksi persahabatan juga dianggap penting untuk melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan pasukan sebelum turun ke kejohanan sebenar. Dalam masa sama, ramai penyokong mula tertanya-tanya apabila masih belum ada pengumuman rasmi mengenai perancangan Harimau Malaya bagi jendela antarabangsa Jun ini. Selain persiapan pasukan, aksi antarabangsa juga penting untuk membantu Malaysia memperbaiki ranking FIFA selepas jatuh ke tangga 138 dunia. Namun bekas pemain kebangsaan, Datuk Jamal Nasir Ismail percaya pihak pengurusan skuad negara sebenarnya sudah mempunyai perancangan tersendiri buat Harimau Malaya. Mampukah Harimau Malaya bangkit semula? Perkembangan seterusnya, kelab Liga Malaysia kini berdepan cabaran besar apabila kos untuk mendapatkan pemain import grade A dilaporkan mencecah sekitar RM50,000 hingga RM60,000 sebulan seorang. Pengarah urusan Action Football Asia Malaysia merangkap ejen bertauliah FIFA, Effendi Jagan Abdullah, menjelaskan, jika kelab mahu kekalkan kuota import maksimum, mereka mungkin perlu membelanjakan sekitar RM250,000 sebulan hanya untuk 5 pemain utama. Namun menurut beliau, bukan semua kelab mampu menanggung kos sebesar itu, dan pilihan lebih realistik adalah mendapatkan pemain import grade B yang menawarkan gaji sekitar RM25,000 hingga RM40,000 sebulan. Effendi turut mencadangkan agar kelab lebih bijak dalam perancangan, dengan mengambil 4 hingga 5 import berkualiti berbanding memenuhi kuota penuh, sambil memberi ruang kepada pemain tempatan. Beliau juga menegaskan pemilihan pemain import perlu selari dengan taktikal jurulatih, kerana kesilapan perancangan boleh menyebabkan pemain gagal menyerlah di atas padang. Persoalannya, adakah kelab Liga M sudah bersedia dengan perbelanjaan besar ini demi mengejar kualiti sebenar? Baik, itu sahaja perkongsian kali ini di Studio Bola Hub. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk info bola sepak terkini. Kita jumpa lagi di video seterusnya.